Berita boom hari ini. Komposer veteran Man Senoy dan isterinya Mama Rap mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap kumpulan For You to See serta pihak penganjur konsert We For You to See Live in Concert yang dijadual berlangsung di Petaling Jaya pada September ini. Man Senoy mendakwa sehingga kini tiada sebarang pertemuan atau perbincangan rasmi dibuat oleh pihak For You to See atau penganjur konsert mengenai penggunaan lagu-lagu milik syarikat rakamannya. Tambahnya, rakaman asal lagu-lagu For You to See yang bakal dipersembahkan dalam konsert tersebut adalah hak milik syarikat rakamannya dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran. Pasangan tersebut juga mempersoalkan bagaimana konsert boleh berlangsung jika sebanyak 25 lagu yang bakal dipersembahkan bukan milik mereka.